ramai juga penumpang-penumpang ataupun yang tengok video saya tertanya-tanya, MD tu apa? MD tu apa? My destination tu apa? Kenapa ia sangat penting bagi saya? So, okay, saya nak fahamkan maksud my destination ataupun maksud MD tu ya. Okey, MD tu contoh ya, macam saya cakap, saya nak ambil anak saya dekat sekolah pukul 5.50. So contoh saya dari Bangi. Saya dari Bangi. So kalau saya on di Bangi, saya mungkin akan dapat serata tempat lah. So MD tu maksudnya okey, saya pilih satu point. Okey, saya pilih Maidin Taman Seri Muda dari rumah saya ya. So dari Bangi, saya menghala ke Maidin Taman Seri Muda. So MD tu sekali kita on, dia boleh dapat 3 lah. Maksimum dia boleh dapat 3 dalam masa 90 minit. Okey ya. Tiga job dalam 90 minit menghala ke Maidin Taman Seri Muda. So saya dari Bangi contoh pukul 4 petang lah. Okey, saya buat MD menghala ke Maidin Taman Seri Muda. Pukul 5 lah contoh. 5 saya akan sampai Maidin Seri Muda. Okey, sepanjang saya perjalanan dari Bangi tu mungkin saya akan dapat job dari Bangi pergi ke IOI City Mall. Putrajaya ya. Okey, lepas tu drop off sana tiba-tiba mungkin dari IOI Mall tu pergi ke Puchong saya dapat. Okey, dah 2 dah. Bangi ke IOI Mall, IOI Mall dapat ke Puchong. Okey, Puchong dia 2 lah. Okey, mungkin saya dah drop off yang ke Puchong. Dari Puchong ada orang order pergi ke Maidin Taman Seri Muda. So alhamdulillah pukul 5 saya sampai ke Taman Seri Muda. Saya dapat 3 job. Mungkin satu job ambil lah kata RM15, RM15. Dah dapat berapa dah 3 job. So saya dengan selamat telah mendarat di Maidin Taman Seri Muda dan lepas tu saya boleh tunggu anak saya. Oh, itu maksudnya MD. Satu hari dua kali kita orang boleh guna MD tu. My destination. Maknanya aku nak menuju ke mana dan sepanjang aku berjalan tu aku dapat menghala ke point yang aku nak tu. Itu maksudnya MD. So maknanya saya tak akan dapat dari Bangi tiba-tiba nak pergi ke Nilai tak. Dari Bangi saya tiba-tiba dapat pergi Gombak tak. Sebab dia pergi ke, saya nak pergi ke Seri Muda, Maidin Taman Seri Muda. So saya akan dapat job yang mungkin ada yang dari Bangi terus pergi Maidin Seri Muda. Mana tahu kan. Tapi dapat satu job je lah. Dalam satu MD je dapat. Sebab dari Bangi terus dapat Maidin Seri Muda. Kadang-kadang Bangla lah. Bangla pergi jumpa kawan kat Bangi. Dia duduk Seri Muda. Saya on. Saya ibarat saya punya app tu Seri Muda, Seri Muda, Seri Muda. Pop dapat. Okey, dari Bangi terus ke Seri Muda, Taman Seri Muda. So itu satu MD lah. Tak kisahlah, janji saya dapat point saya menghala ke rumah tempat yang saya nak dan saya nak ambil anak saya. Itu maksudnya MD. Dan saya takkan dapat tempat lain. So ramai yang tanya kenapa MD tu sangat penting bagi saya. Sebab itulah saya nak ambil anak kat sekolah. So dalam pukul 4, saya pukul 5 dah boleh sampai Taman Seri Muda dan terus ambil anak. Kalau saya di Bangi tiba-tiba saya on tanpa MD tu, bila sekarang ni tanpa MD tu, saya kena balik kosong lah. Kalau nak ni kan sepanjang perjalanan kau dapat tiba-tiba kau dah menghala ke Puchong, tiba-tiba dapat pergi ke Bangi balik. Kan dah kerja macam ni. Kau nak ambil anak kau ni. Jadi kau akan cancel tu. Kan kau bawa-bawa lagi tiba-tiba dapat juga pergi ke orang kata ke Ceras. Aku nak ambil anak. So dalam perjalanan tak ada MD, jadi banyak yang akan pergi tempat lain. Just saya cancel. So bila banyak kali cancel, dah ibarat menjejakkan penduduk nasib saya. Dah saya punya cancellation rate saya dah jadi tinggi. Jadi penting MD tu sebab tu lah. Saya nak on the way pergi ke satu tempat. Contoh dari Terengganu saya nak pergi Johor. Mungkin saya akan dapat Pahang, dapat Melaka, dapat ni baru pergi Johor. Tak adalah saya dari Terengganu tiba-tiba dapat pergi ke Kedah. Tak. MD tu begitulah. Saya nak ke Johor dan takkan dapat ke Kedah, takkan dapat ke Perak sebab saya nak pergi sana kan. Jadi itulah maksudnya MD.